macam ni. Kita dah lah penat jaga anak siang dan malam. Dia senang lenang dengan perempuan lain. Perempuan gatal tu pun tak tahu suami orang ke, bapa orang ke. Perkara ni kita dah dengar daripada semua pihak, Cik Putih. Kita harus bersabar dan kita siasat perkara ni lebih dulu. Nak siasat apa? Mata kepala saya sendiri yang nampak. Jangan begitu, Teh. Sepatutnya, kita mestilah dengar nasihat jiran-jiran kampung yang lama di sini. Ini kau aku tak reti lah. Semenjak aku bawa kau tinggal di kampung ni, dah berubah tingkah laku kau. Dulu sewaktu kau di kampung, kau tak begini. Kau bersopan santun, dihormati orang. Ingat, Teh, kita ada anak. Anak? Ingat pula ada anak, Selama ini abang lah yang jaga budak-budak ni. Nah, ambil. Jangan cakap banyak sekarang. Hantar saya balik rumah bapak saya. Hantar ke rumah mak bapak engkau? Kau ni dah bingung agaknya. Mak bapak kau dah meninggal. Engkau nak aku hantar kau ke sana? Ya Allah, orang dah meninggal. Tapi buatnya macam ni. Hantar saya kat welfare boleh lah. Kerana dia saya hutang banyak. Datuk budak ni pun dia beban kat tangan saya. Mama, mana ada welfare? Mana ada welfare? Tengoklah anak-anak saya ni. Dia nak pergi welfare dia suka. Dia nak welfare tu fun fair ke?